Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penjelajah rahsia dan pencinta warisan budaya di seluruh Nusantara. Pernahkah anda terfikir bagaimana setiap detik waktu yang kita lalui sebenarnya menyimpan 1001 rahsia? Bagaimana alam dan nenek moyang kita telah meninggalkan petunjuk, bisikan halus tentang apa yang seharusnya kita lakukan, dan yang paling penting, apa yang wajib kita elakkan. Hari ini, 13 Oktober, bukan sekadar hari Isnin yang lain. Ia adalah Senin berbisik. Hari di mana tabir antara dunia nyata dan gaib menjadi lebih nipis, mendedahkan petanda, tradisi dan larangan kuno yang tidak boleh dipandang remeh. Bersediakah anda untuk menguak tabir rahsia ini bersama saya? Dalam lipatan kalendar moden kita, 13 Oktober mungkin kelihatan seperti tarikh biasa. Namun, bagi mata yang melihat melangkaui permukaan, ia adalah titik persimpangan di mana energi alam dan kebijaksanaan purba bertemu. Nenek moyang kita yang hidup selari dengan irama bumi dan langit memahami bahawa setiap hari membawa getaran uniknya sendiri. Hari ini adalah hari yang kaya dengan petua dan pantang larang, bukan sekadar kepercayaan karut, tetapi garis panduan yang dibentuk daripada pengamatan teliti, pengalaman pahit manis dan kearifan spiritual yang mendalam. Mereka melihatnya sebagai hari di mana keseimbangan mudah terganggu dan tindakan kita, walau sekecil mana pun, boleh membawa kesan yang besar, sama ada baik maupun buruk. Meskipun tiada sambutan keagamaan besar yang dinamakan khusus pada 13 Oktober dalam tradisi Melayu Islam, hari ini tetap diselimuti aura spiritual yang mendalam. Dalam konteks budaya Melayu yang akarnya teguh dalam Islam, tetapi juga diwarnai pengaruh animisme dan kepercayaan pra-Islam, setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan pada masa yang sama menghormati makhluk halus atau energi yang tidak terlihat. Pada hari seperti ini, doa-doa diyakini lebih mustajab, terutamanya untuk memohon kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang melimpah ruah, kejayaan dalam usaha pertanian, dan bagi yang bujang, jodoh yang baik. Masyarakat Melayu tradisional seringkali akan melakukan solat hajat atau membaca Yasin pada waktu-waktu tertentu, memohon barakah, keberkatan dan perlindungan daripada segala bentuk musibah. Ada yang juga percaya pada hari-hari tertentu semangat nenek moyang lebih dekat dan persembahan kecil atau jamuan arwah dilakukan untuk menjaga hubungan harmoni dengan dunia spiritual, meskipun ini lebih kepada praktik pra-Islam yang telah diasimilasi atau disesuaikan dengan ajaran Islam, menekankan sedekah dan doa. Untuk memahami mengapa 13 Oktober ini begitu istimewa, kita perlu menelusuri kisah purba yang diwarisi turun-temurun, sebuah legenda yang mungkin tidak tertulis dalam buku sejarah, tetapi terukir dalam jiwa dan ingatan kolektif masyarakat Melayu kuno. Dikisahkan pada suatu masa dahulu, ketika dunia masih muda dan manusia hidup dalam keharmonian sempurna dengan alam, terdapat seorang puteri bulan yang bernama Sari Purnama. Sari Purnama adalah penjaga segala rahsia alam. Dialah yang membimbing tumbuh-tumbuhan untuk subur dan sungai-sungai mengalir jernih. Suatu ketika, seekor naga jelmaan kegelapan dikenali sebagai naga hitam cuba mencuri permata hati Puteri Sari Purnama, permata kebijaksanaan yang memberinya kekuatan untuk menjaga keseimbangan dunia. Pertarungan hebat berlaku di antara cahaya dan kegelapan sehingga langit bergegar dan bumi bergoncang. Akhirnya, dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, Puteri Sari Purnama berjaya mengalahkan naga hitam, tetapi dengan satu harga. Permata kebijaksanaan itu pecah berkecai dan serpihannya bertaburan ke seluruh alam.
menyerap ke dalam setiap daun, setiap batu dan setiap aliran air. Dan salah satu serpihan terbesar jatuh tepat pada hari ke-13 dalam bulan ke-10, memberi hari itu tenaga mistik yang luar biasa. Sejak hari itu dipercayai bahawa pada setiap 13 Oktober, tenaga dari serpihan pemata kebijaksanaan Puteri Sari Purnama akan bergelora, membuka mata hati bagi mereka yang peka dan menuntut penghormatan yang tinggi dari manusia. Mereka yang menghormati hari ini dengan mematuhi pantang larang dan melakukan kebaikan akan diberkati dengan kebijaksanaan dan perlindungan, seolah-olah Puteri Sari Purnama sendiri mengawasi mereka. Namun, mereka yang melanggar pantang larang akan berdepan dengan kekacauan dan kesukaran, kerana energi yang tidak seimbang itu akan membawa bala, musibah. Jadi, hari ini adalah peringatan tentang perjuangan kuno antara baik dan buruk dan betapa pentingnya bagi kita untuk sentiasa menjaga keseimbangan baik dalam diri maupun dengan alam sekeliling. Sekarang, mari kita selami tanda-tanda takdir yang dihantar oleh alam semesta pada hari ini. Petanda rakyat. 1. Jika pagi 13 Oktober diselubungi kabus tebal yang lambat beransur hilang, ini adalah petanda musim hujan akan tiba lebih awal dan membawa hujan lebat. Nenek moyang menasihati agar bersedia menghadapi banjir atau tanah runtuh dan pastikan saliran air tidak tersumbat. Kabus tebal dipercayai membawa lembapan yang berlebihan dari dunia lain, mengisyaratkan limpahan air di bumi dan seringkali juga menandakan aura mistis yang kuat pada hari tersebut. 2. Bunyi unggas malam seperti burung hantu atau burung tukang yang kedengaran jelas pada siang hari 13 Oktober, terutamanya di kawasan perkampungan, sering dikaitkan dengan perubahan cuaca mendadak, kemungkinan ribut atau angin kencang yang membawa kemusnahan. Ia juga dipercayai menjadi amaran kehadiran entiti gaib yang mencari perlindungan dari perubahan energi hari ini atau memberi isyarat kepada manusia tentang sesuatu yang bakal berlaku. 3. Jika terlihat kelawar terbang rendah dan berlegar-legar di sekitar rumah pada waktu senja, ini adalah petanda rezeki akan datang dari arah yang tidak dijangka. Namun, jika ia masuk ke dalam rumah dan sukar dihalau, ia boleh menjadi amaran tentang kekosongan, rezeki atau masalah kewangan yang bakal melanda, kerana kelawar yang tersesat dianggap membawa nasib buruk jika tidak diuruskan dengan betul dan dianggap sebagai utusan yang membawa berita buruk. 4. Bunga-bungaan di halaman rumah yang kembang mekar dengan luar biasa indahnya pada hari ini, terutamanya yang jarang berbunga, adalah lambang tuah dan kebahagiaan yang akan menyelimuti keluarga. Ia adalah hadiah dari alam, menunjukkan bahawa rumah itu diberkati dengan energi positif dan penghuninya berada dalam rahmat. Jika anda menjumpai sehelai rambut putih yang panjang di tempat yang tidak dijangka, seperti di dalam makanan atau di atas bantal yang bersih, ini petanda anda akan menerima berita dari orang yang jauh atau mendapat ilham, inspirasi yang tak terduga dalam waktu terdekat. Rambut adalah simbol kebijaksanaan dan hubungan rohani dengan masa lalu dan masa depan. Melihat kura-kura melintas jalan atau memasuki halaman rumah pada hari ini adalah petanda umur panjang dan kestabilan dalam hidup. Kura-kura adalah simbol ketabahan, kesabaran dan perlindungan dari bala. Jika ia tersesat, bantulah ia kembali ke habitatnya. Ini akan membawa pahala dan keberkatan yang besar kepada anda. 7. Jika anda secara tidak sengaja terjumpa shilling lama atau barangan logam yang berkilat di jalan, jangan abaikan. Ini adalah petanda tuah kewangan yang tidak dijangka atau peluang rezeki yang akan datang. Simpan shilling itu sebagai azimat rezeki.
kerana logam dipercayai menyerap energi positif dari bumi dan menarik kemakmuran. 8. Apabila dapur terasa panas luar biasa tanpa sebab yang jelas, ini adalah isyarat bahawa akan ada perselisihan faham kecil dalam keluarga atau ketegangan dalam rumah tangga. Energi panas dapur mencerminkan kekacauan emosi. Cuba sejukkan suasana dengan berbincang secara baik dan mengelakkan perdebatan yang tidak perlu. Mimpi pada malam ini. Malam 13 Oktober adalah malam bisaikan roh, di mana mimpi bukan sekadar mainan tidur, tetapi jendela ke alam bawah, sedar dan petanda dari dunia gaib. Mimpi pada malam ini mempunyai kekuatan untuk mendedahkan rahsia masa lalu, masa kini dan masa depan, dan harus ditafsirkan dengan hati-hati serta penuh pertimbangan. 1. Jika anda bermimpi melihat air yang mengalir jernih atau sungai yang tenang, ini adalah lambang kesucian, kedamaian hati dan keberkatan rezeki yang akan datang. Ia menunjukkan jalan anda lancar dan jiwa anda bersih, bebas dari kekeruhan. Sebaliknya, jika airnya keruh atau bergelora, ia memberi isyarat kekacauan emosi, masalah yang bakal melanda, atau konflik yang perlu diselesaikan dengan segera sebelum ia memburuk. 2. Mimpi tentang binatang buas yang jinak atau berkomunikasi dengan anda adalah petanda anda memiliki pelindung spiritual yang kuat, atau anda akan mendapat pertolongan dari pihak yang tidak dijangka dalam menghadapi cabaran hidup. Jika binatang buas itu menyerang atau menakutkan, ia melambangkan ancaman atau musuh tersembunyi yang perlu diwaspadai dalam lingkungan terdekat anda. 3. Bermimpi tentang jatuh dari tempat tinggi tetapi tidak merasa sakit atau terhempas adalah petanda anda akan melepaskan beban berat atau mengatasi masalah besar yang selama ini membelenggu. Ini adalah proses pembebasan diri dan permulaan fasa baru. Jika jatuh dan terluka, ia mungkin petanda anda perlu lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang penting kerana risikonya tinggi. Melihat orang yang sudah meninggal dalam mimpi anda pada malam ini, terutamanya jika mereka tersenyum atau memberi nasihat, adalah mesej penting dari alam arwah. Mereka mungkin datang untuk memberikan petunjuk, amaran atau sekadar memberkati anda. Dengarkan nasihat mereka dengan teliti kerana ia membawa kearifan dari dimensi lain yang dapat membimbing anda. 5. Mimpi tentang emas atau perhiasan berharga melambangkan kekayaan, kemuliaan dan kejayaan dalam usaha anda. Tetapi jangan pula jadi tamak kerana ia juga peringatan tentang nilai sebenar dalam kehidupan, bukan sekadar materialistik. Jika perhiasan itu hilang atau dicuri, ia mungkin amaran tentang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup anda, bukan semestinya harta, tetapi mungkin kepercayaan, hubungan atau peluang penting. Yang dilahirkan pada hari ini. Mereka yang dilahirkan pada 13 Oktober di bawah pengaruh Senin berbisik dipercayai memiliki kepribadian yang unik dan nasib yang istimewa. Mereka adalah individu yang memiliki intuisi yang sangat kuat, seringkali mampu merasakan energi di sekeliling mereka dan membaca emosi orang lain tanpa perlu berkata-kata. Mereka diberkati dengan kebijaksanaan semula jadi, seolah-olah serpihan permata sari purnama telah bersemayam dalam diri mereka, menjadikan mereka penasihat yang baik dan penyelesai masalah yang cemerlang. Mereka cenderung mempunyai pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan seringkali menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Pun, kepekaan mereka juga boleh menjadi pedang bermata dua. Mereka mudah terpengaruh oleh suasana negatif dan memerlukan masa untuk menyendiri bagi menyeimbangkan kembali energi dalam diri mereka.
Mereka adalah individu yang setia, bertanggungjawab dan mempunyai daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi cabaran. Mereka juga cenderung keras kepala, sukar menerima pendapat orang lain jika tidak selaras dengan naluri mereka yang kuat. Dalam kehidupan, mereka seringkali mencapai kejayaan melalui jalan yang tidak konvensional kerana mereka tidak takut untuk mendengar bisikan hati mereka sendiri dan mengikuti jalur yang berbeza dari orang lain. Mereka adalah pembawa damai tetapi juga pejuang keadilan yang gigih, sentiasa berpegang pada prinsip yang benar. Istimewa. Walaupun konsep hari nama seperti dalam tradisi barat tidak begitu lazim dalam budaya Melayu, kita boleh melihat hari ini sebagai hari yang diberkati untuk individu dengan nama-nama yang mempunyai kaitan dengan alam atau kekuatan yang membawa makna mendalam. Misalnya, nur, cahaya. Seseorang yang membawa pencerahan dan kebaikan kepada sekelilingnya. Hayati, kehidupan. Seseorang yang penuh semangat dan mencintai kehidupan serta memberi inspirasi kepada orang lain untuk bersemangat. Rizki, rezeki. Seseorang yang diberkati dengan kelimpahan rezeki dan mampu berkongsi dengan orang lain. Faris, pahlawan penunggang kuda. Melambangkan kekuatan, keberanian dan kepimpinan dalam menghadapi cabaran. Kamal, kesempurnaan. Seseorang yang sentiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi contoh. Hari ini adalah hari yang baik untuk individu bernama Nur. Orang yang bernama Nur pada hari ini dipercayai memiliki aura yang bersinar, mampu menjadi sumber inspirasi dan membawa kebahagiaan kepada orang di sekeliling mereka. Mereka dianugerahkan kebijaksanaan untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi dan memancarkan harapan bahkan dalam kegelapan. Mereka memiliki hati yang tulus dan keinginan yang kuat untuk membantu orang lain. Mereka juga perlu berhati-hati agar cahaya mereka tidak terlalu menyilaukan sehingga terlupa akan kelemahan diri sendiri atau cenderung untuk mengabaikan kritikan yang membina. Mereka adalah pembawa obor, tetapi obor itu juga memerlukan penjagaan agar tidak terpadam dan terus menyinari. Sekarang, mari kita selami apa yang wajib anda lakukan pada Senin berbisik ini untuk menarik keberkatan dan perlindungan. Ingat, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas pada hari ini dipercayai mempunyai kesan berganda, baik untuk diri anda maupun persekitaran. Tradisi dan ritual, apa yang perlu dilakukan? 1. Ritual pembersihan hati dan rumah. Tujuan, membersihkan diri dari energi negatif yang mungkin melekat, menarik kedamaian dan membuka ruang untuk rezeki baru yang melimpah. Ia juga bertujuan untuk menjemput barakah ke dalam rumah. Apa yang diperlukan? Air bersih dalam mangkuk atau baldi kecil, beberapa helai daun bidara atau daun limau, purut segar, secubit garam kasar dan sebatang lidi atau ranting kecil yang bersih. Bila dan bagaimana melakukan? Ritual ini paling berkesan jika dilakukan pada waktu pagi sebelum matahari tinggi, sekitar jam 7:09 pagi atau pada waktu senja sebelum maghrib. 1. Tuangkan air bersih ke dalam mangkuk. Masukkan garam kasar dan kacau perlahan sehingga garam larut sepenuhnya. Garam dipercayai mempunyai khasiat membersihkan dan menghalau energi negatif. 2. Baca Bismillah dan Ayatul Kursi sebanyak 3 kali ke dalam air tersebut dengan penuh penghayatan. Niatkan di dalam hati untuk membersihkan segala energi negatif dalam diri dan rumah anda serta memohon perlindungan dari Tuhan. 3. Ambil daun bidara atau limau purut, ramas-ramas sedikit
agar wangian dan pati daun keluar. Masukkan ke dalam air. Daun-daun ini dipercayai mempunyai khasiat spiritual untuk menghalau gangguan dan menyegarkan aura. 4. Gunakan lidi atau ranting untuk merenjiskan air ini ke setiap sudut rumah anda, bermula dari bilik utama ke bilik tidur, dapur dan berakhir di pintu belakang, sambil berniat membersihkan segala kekotoran zahir dan batin. Pastikan tiada sudut yang terlepas. 5. Renjiskan juga sedikit air ke atas diri anda, terutamanya di kepala dan bahu, sambil berniat membuang sial, membersihkan aura dan menarik tuah serta keberkatan ke dalam hidup anda. Apa yang perlu dilakukan selepas? Biarkan air mengering sendiri secara semula jadi. Jangan lap atau keringkan dengan kain. Daun-daun yang tinggal boleh ditanam di halaman rumah sebagai simbol pertumbuhan baru dan kesuburan, atau dibuang ke aliran air yang mengalir sebagai tanda melepaskan energi lama. Ritual doa pengikat rezeki. Tujuan mengikat rezeki agar sentiasa mengalir lancar dan tidak putus-putus, serta memohon keberkatan dalam setiap usaha mencari nafkah. Apa yang diperlukan? Sebatang lilin putih bersih. Jika tiada, gunakan pelita minyak tradisional, sepinggan kecil beras putih yang belum dimasak dan sekeping wang shilling yang paling kecil nilainya, seperti 10 sen atau 20 sen. Bila dan bagaimana melakukan? Ritual ini paling sesuai dilakukan pada waktu maghrib atau isyak di tempat yang tenang di rumah anda. Letakkan lilin putih di atas meja kecil atau permukaan yang stabil di hadapan anda. Susun beras mentah mengelilingi tapak lilin tersebut membentuk bulatan yang kemas. Letakkan wang shilling di tengah-tengah bulatan beras berdekatan dengan lilin. 2. Nyalakan lilin dengan penuh kesyukuran dan harapan. Pandang api lilin dan bayangkan rezeki anda mengalir masuk dengan lancar dan berterusan seperti cahaya api itu yang tidak pernah padam. 3. Pejamkan mata dan bacalah doa ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Bacaan dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami mohon agar Engkau bukakan pintu-pintu rezeki dari setiap penjuru yang Engkau kehendaki. Lindungilah kami dari kesempitan dan limpahkanlah keberkatan pada setiap usaha kami, pada harta kami, pada keluarga kami. Jadikanlah beras ini simbol rezeki yang sentiasa melimpah ruah dan shilling ini sebagai kunci kekayaan yang halal serta berpanjangan. Amin. Ulangi doa ini sebanyak 3 kali. 4. Biarkan lilin menyala sehingga habis jika selamat dan tiada bahaya kebakaran. Jika tidak, biarkan ia menyala selama sekurang-kurangnya 10-15 minit sebelum dipadamkan dengan meniupnya perlahan. Apa yang perlu dilakukan selepas? Beras yang telah digunakan dalam ritual ini boleh digunakan untuk memasak bubur atau nasi yang akan dikongsikan dengan keluarga atau orang yang memerlukan sebagai simbol menyebarkan keberkatan. Shilling itu pula harus disimpan di dalam dompet anda sebagai azimat pengikat rezeki yang sentiasa menarik kemakmuran. 3. Amalan sedekah hati dan kata. Tujuan membuka pintu rezeki, membersihkan dosa, menarik kebaikan dan mencipta harmoni dalam hubungan sesama manusia serta alam. Apa yang diperlukan? Apa sahaja yang ikhlas untuk disedekahkan. Ia boleh berupa makanan, pakaian, wang tunai, masa, tenaga atau bahkan sekadar senyuman dan kata-kata yang baik. Niat adalah yang paling penting. Bila dan bagaimana melakukan? Amalan ini boleh dilakukan sepanjang hari dari pagi hingga malam. 1. Cari peluang untuk bersedekah atau membantu orang lain. Boleh jadi memberi makanan kepada fakir miskin, membantu jiran mengangkat barang yang berat,
menawarkan tempat duduk kepada orang tua dalam pengangkutan awam atau hanya melayan orang dengan senyuman yang ikhlas dan kata-kata yang baik, mengelakkan perkataan kasar. Lakukan dengan niat yang tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan sebarang balasan atau pujian dari manusia. Ingatlah, sedekah bukan hanya tentang material, tetapi juga tentang pengorbanan masa dan tenaga anda untuk kebaikan. 3. Rasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam memberi, kerana kebaikan yang anda sebarkan akan kembali kepada anda dalam bentuk yang berbeza-beza. Kadang-kala dalam bentuk rezeki yang tidak disangka, kadang-kala dalam bentuk ketenangan jiwa. Apa yang perlu dilakukan selepas? Jangan berbangga atau menghebah-hebahkan sedekah yang telah dilakukan. Biarlah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, kerana keikhlasan adalah kunci utama untuk mendapatkan pahala dan keberkatan yang sejati. Tradisi kulinari hari ini. Pada hari istimewa ini, makanan bukan sekadar pengisi perut, tetapi juga pembawa makna, lambang keberkatan dan saluran untuk memanjatkan kesyukuran. Tiada hidangan khusus yang diwajibkan secara mutlak untuk 13 Oktober, tetapi ada beberapa amalan kuliner yang dipercayai membawa tuah dan keharmonian jika diamalkan. Bubur lambuk pengikat silaturahim. Meskipun bubur lambuk lebih popular pada bulan Ramadan, konsepnya bubur yang dimasak secara beramai-ramai dan dikongsikan kepada masyarakat sangat sesuai untuk hari ini. Memasak bubur yang ringkas dan mengagihkannya kepada jiran tetangga, ahli keluarga terdekat atau fakir miskin dipercayai menguatkan ikatan silaturahim dan menarik keberkatan yang berpanjangan. Kandungan bubur yang pelbagai bahan melambangkan kekayaan rezeki yang akan datang dari pelbagai arah kehidupan. Pulut kuning penarik. Tuah. Pulut kuning sering dihidangkan dalam majlis kesyukuran, majlis perkahwinan dan adat istiadat Melayu sebagai simbol kemakmuran dan kegembiraan. Pada hari ini, jika anda ingin menarik tuah, kemuliaan dan keberkatan, masaklah pulut kuning dan hidangkan bersama lauk pauk yang mudah tetapi menyelerakan seperti rendang ayam atau kari. Warna kuning melambangkan kemewahan, kegembiraan dan keagungan, manakala pulut yang melekat-lekat melambangkan rezeki dan kebahagiaan yang tidak putus-putus dan sentiasa melekat dalam kehidupan anda. Sayur-sayuran, hijau dan buah-buahan. Segar. Utamakan hidangan yang menggunakan sayur-sayuran hijau segar dan buah-buahan tempatan yang baru dipetik. Ini bukan sahaja baik untuk kesihatan fizikal, membekalkan vitamin dan mineral yang penting, tetapi juga melambangkan kesuburan, kesegaran jiwa dan hubungan yang harmoni dengan alam. Ia adalah cara untuk menghargai anugerah alam dan menjaga keseimbangan energi dalam diri serta memanjatkan rasa syukur kepada pencipta. Makan makanan yang panas. Sesetengah kepercayaan Melayu menasihati agar mengurangkan pengambilan makanan yang terlalu pedas atau panas mengikut konsep perubatan tradisional Melayu seperti halia, lada hitam berlebihan pada hari-hari tertentu kerana ia dipercayai boleh mengganggu keseimbangan dalaman tubuh dan menimbulkan kemarahan atau ketegangan emosi. Lebih baik memilih makanan yang menenangkan, menyihatkan dan mempunyai sifat sejuk untuk menjaga ketenangan jiwa dan fikiran. Sekarang, mari kita berbicara tentang sesuatu yang sama pentingnya atau mungkin lebih penting daripada apa yang perlu dilakukan. Ini adalah pantang larang kuno yang wajib dipatuhi pada 13 Oktober ini. Mengabaikan larangan-larangan ini bukan sahaja membawa malang, tetapi juga boleh mengundang kemurkaan alam dan entiti gaib yang mengawasi. Larangan utama hari ini, apa yang tidak boleh
dilakukan. Cedatu menggunting kuku atau rambut pada waktu malam. Larangan ini adalah salah satu yang paling tua dan sering diulang dalam masyarakat Melayu. Pada malam 17 Oktober, dipercayai makhluk halus berkeliaran bebas dan lebih aktif. Menggunting kuku atau rambut pada waktu malam dianggap membuang sebahagian dari diri ke dalam dunia gaib yang boleh menarik perhatian entiti yang tidak diingini. Akibatnya, anda mungkin mengalami sakit-sakit badan yang tidak jelas, puncanya, gangguan tidur yang berpanjangan atau bahkan kena sampuk, dirasuk, kerana energi perlindungan diri anda menjadi lemah. Lebih teruk lagi, ada yang percaya ia memendekkan umur atau membawa penyakit misteri yang sukar diubati. 2. Mengumpat atau bercakap buruk tentang orang lain. Lidah adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang pada hari ini. Energi yang tidak stabil pada 13 Oktober menjadikan kata-kata anda lebih berkuasa dan mudah menjadi kenyataan. Mengumpat atau menyebarkan fitnah bukan sahaja mencemarkan hati anda sendiri dan menghapuskan pahala, tetapi juga dipercayai akan memakan diri. Kata-kata buruk yang dilemparkan akan kembali kepada anda dalam bentuk masalah yang serupa, atau anda akan mengalami perselisihan faham yang teruk dengan orang yang anda umpat. Ia juga boleh menjemput roh jahat yang suka akan pertengkaran untuk mendekati dan mengganggu kehidupan anda. 3. Membuang sisa makanan secara berlebihan atau membazir. Makanan adalah rezeki kurniaan Tuhan yang harus disyukuri. Membuang sisa makanan secara membazir pada hari ini dianggap menghina rezeki dan memanggil kemiskinan. Dikatakan rezeki anda akan tersekat, mengalami kesulitan kewangan yang tidak dijangka, atau anda akan sering merasa tidak cukup walau banyak yang dimiliki. Melambangkan sikap tidak bersyukur yang akan menyebabkan keberkatan diangkat dari hidup anda dan digantikan dengan kesusahan. Sebaliknya, simpan sisa makanan untuk keesokan hari atau berikan kepada binatang peliharaan. 4. Membiarkan rumah bersepah atau kotor. Pada 13 Oktober, energi positif mencari ruang untuk bersemayam dan memberi keberkatan. Rumah yang kotor, bersepah dan tidak terurus dianggap menutup jalan masuk energi baik dan sebaliknya menarik energi negatif atau jin yang suka pada tempat-tempat kotor. Akibatnya, suasana rumah akan menjadi tegang. Ahli keluarga sering bertengkar tanpa sebab munasabah dan rezeki sukar masuk serta tidak berkat. Pastikan rumah anda sentiasa bersih dan kemas sebagai tanda kesyukuran dan jemputan kepada keberkatan serta kedamaian. Lah barangan mewah atau memulakan urusan besar yang tidak perlu. Hari ini bukanlah hari untuk bermewah-mewahan secara berlebihan atau membuat keputusan kewangan yang besar secara melulu. Energi hari ini lebih sesuai untuk refleksi, kesederhanaan dan perancangan teliti. Membeli barangan mewah secara tidak perlu dipercayai akan membawa kesusahan di kemudian hari, di mana wang itu akan habis begitu sahaja tanpa faedah atau anda akan menyesal. Urusan besar seperti melancarkan perniagaan baru atau membuat pelaburan besar jika tidak dirancang dengan teliti, boleh berakhir dengan kegagalan atau kerugian besar kerana halangan yang tidak dijangka atau campur tangan dari dunia lain. Biarkan pintu atau tingkap terbuka luas pada waktu senja tanpa sebab. Waktu senja adalah waktu pergantian jaga antara siang dan malam, dan pada 13 Oktober, ia dianggap sebagai waktu di mana makhluk halus lebih aktif dan mula berkeliaran. Membiarkan pintu dan tingkap terbuka luas tanpa pengawasan adalah seperti menjemput entiti yang tidak diingini untuk masuk ke dalam rumah. Ini boleh menyebabkan gangguan tidur,
Anak-anak meragam tanpa sebab, atau rasa seram sejuk yang tidak dapat dijelaskan di dalam rumah kerana entiti tersebut mungkin telah menumpang di rumah anda dan membawa aura yang tidak menyenangkan. 7. Menjerit atau meninggikan suara secara melampau. Suasana hari ini sensitif terhadap getaran suara dan emosi. Menjerit atau meninggikan suara secara melampau, terutamanya jika diikuti dengan kemarahan atau perasaan negatif, dipercayai boleh menarik energi negatif dan menyebabkan perpecahan dalam hubungan. Ia boleh membuka ruang kepada gangguan jin yang suka pada pertengkaran atau menyebabkan sakit tekak yang berpanjangan tanpa sebab. Kekalkan ketenangan dan berbicaralah dengan lembut untuk menjaga harmoni dalam diri dan persekitaran, serta untuk mengelakkan bala. 8. Memandang lama ke arah cermin pada waktu malam. Cermin dipercayai menjadi portal antara dunia nyata dan dunia gaib, terutamanya pada malam-malam yang mempunyai energi kuat seperti ini. Memandang lama ke arah cermin pada malam 13 Oktober, terutamanya dalam keadaan gelap atau remang-remang, boleh membuka pintu kepada penglihatan atau kehadiran yang menakutkan. Ada yang percaya ia boleh menyebabkan anda melihat bayangan yang tidak sepatutnya, merasa diri anda diawasi atau bahkan menarik entiti gaib yang ingin berinteraksi, yang boleh menyebabkan ketakutan, gangguan mental dan ketidakselesaan berpanjangan. 9. Meludah atau membuang air kecil sembarangan. Ini adalah larangan yang sangat dipegang teguh dalam budaya Melayu, menunjukkan rasa hormat kepada bumi dan makhluk Tuhan. Bumi dianggap sebagai ibu dan tempat tinggal banyak makhluk, baik yang terlihat maupun tidak. Meludah atau membuang air kecil sembarangan, terutamanya di kawasan yang tidak bersih atau di bawah pokok besar yang berusia, dianggap tidak menghormati bumi dan penunggu tempat tersebut. Akibatnya, anda mungkin mengalami sakit-sakit badan, gatal-gatal atau bahkan terkena sumpahan, lebih kepada terkena badi atau ganggu dari makhluk yang tinggal di situ, yang boleh membawa penyakit misteri atau nasib malang yang sukar dijelaskan. 10. Membiarkan anak kecil bermain di luar rumah pada waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu lintas batas antara siang dan malam dan dipercayai makhluk halus mula berkeliaran aktif mencari mangsa atau tempat berteduh. Membiarkan anak kecil bermain di luar pada waktu ini adalah sangat berbahaya kerana anak-anak dipercayai mempunyai aura yang lebih lemah dan mudah menarik perhatian entiti gaib. Mereka mungkin menjadi sasaran sampuk atau terkena badi yang boleh menyebabkan mereka demam panas secara tiba-tiba, tanpa henti atau mengalami sakit misteri yang sukar didiagnosis. Nasihatilah anak-anak agar masuk ke rumah dan berada di bawah pengawasan orang dewasa sebelum azan maghrib berkumandang. Begitulah para penjelajah misteri, panduan kita untuk Senin Berbisik 13 Oktober. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini bukanlah untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk mengingatkan kita tentang kebijaksanaan nenek moyang, betapa pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam dan menghormati apa yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dengan memahami dan menghormati pantang larang ini, kita bukan sahaja menjaga warisan budaya, tetapi juga melindungi diri kita dari bahaya dan membuka pintu kepada keberkatan. Semoga hari anda dipenuhi kedamaian dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan kongsi video ini agar lebih ramai yang dapat manfaat dari warisan kebijaksanaan nenek moyang kita. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang, di mana kita akan terus menguak tabir rahsia dunia mistik yang tak berkesudahan. Salam sejahtera